Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. InsyaAllah dalam episod ini kan, saya nak buat unboxing ni dia. Model kit Mantare Mark II Black Special daripada keluaran Dasing. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Shopee Malaysia sebab sudi taja video kita untuk episod kali ini. Anyway, Shopee bukan belanja satu kit ni saja, tapi nak tunjuk kat korang semua. Kit yang kedua. Lepas tu kita ada lagi kit yang ketiga. Ada lagi kit yang keempat dan kit yang kelima. So jadi ada semua 5 kit daripada keluaran Dasing ke semua yang insya-Allah saya akan buat video unboxing serta video pemasangan dalam episod-episod yang akan datang kan. Jadi terima kasih sekali kepada Shopee Malaysia sebab sudi taja video kita, dan kita nak sambung episod ni dengan Mantare Mark II Black Special ni terlebih dahulu. Okay, so first of all kita nak tengok dekat box art dia terlebih dahulu. Okay, kalau tengokkan pada model ni kan, saya percaya inilah gambar model kit yang sebenar yang telah pun siap dipasang. Dan dekat atas ni ada tulislah Mantare Mark II Black Special Mini 4WD Pro Series Special Edition. Dekat bawah kiri ni ada tulis MS Chassis Pro dan belah kanan ni ada logo Dasing. Okay, anyway kan, rupa parah dia tak jauh beza lah kalau nak bandingkan dengan yang original Tamiya. Tapi kalau kata siapa nak tengok perbandingan isi dalam antara yang Dasing dengan yang original Tamiya, komen nak dekat bawah. Kalau ramai yang minta, nanti saya akan buat satu lagi video perbandingan. Untuk episod ini kita cuma nak buka dan tengok isi dalam sahaja terlebih dahulu. Okey, di sebelah atas ada tulisan-tulisan yang saya tak faham, nanti saya letakkan translation dekat depan video ni. Dekat sebelah sudut sisi samping tepi kita dapat tengok ada model kit dia dan ada nama item number 300 6Z3. Dekat belah bawah pula ada tulisan-tulisan yang macam ni. Siapa nak baca dengan lebih details boleh tekan butang pause. So basically itulah semua yang ada dekat sebelah luaran. Jom kita buka dan tengok dekat sebelah dalam pula. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tatatara. Okay guys, so dekat atas kali ni kita dapat tengok dia terus letak chassis tapi tak kisah, saya nak skip dulu. Saya nak cari dia punya cowl terlebih dahulu. Okay, letak tepi kotak dia. Okay, kita nak tengok dia punya cowl. So nampak tak, Dasing ni apa yang saya selalu puji ialah sebab dia seal. Nampak tak, dia pakai seal kilang guys. So tak adalah lagi nak pakai stapler-stapler macam brand yang original tu kan. Nampak tak, kiri kanan dia seal kilang. So yang ni dia boleh protect body kita ni daripada unsur-unsur luar. Jom kita tengok dia punya body. Nampak tak? Hui, memang sangat-sangat cantik lah sekarang. Kualiti Dasing dah jauh berbeza dengan kualiti Dasing zaman saya mula-mula main Tamiya dulu. Nampak tak? Dia punya transparent black nampak tak? Okay, black transparent dia. Nampak tak warna smoke macam tu? Okay, kalau nak ikutkan saya nampak lah, mungkin lah kalau nak compare dengan original Tamiya, mungkin dia punya level transparency tu tak cukup jelas lagi. Tapi bagi saya ini dah so far so good. Sesuai lah dengan harga dia yang cuma dalam RM20 sahaja. Dekat bawah ni ada marking 18615 dan dekat bahagian body pun ada marking 18615. Okey, dia punya cutting pun cantik. Okey, tak ada bahagian-bahagian plastik yang berlebih-lebihan kan. Tak ada bahagian-bahagian yang kotor, bahagian-bahagian yang ni rosak printing ke, tak ada. Nampak tak? Anda boleh zoom sendiri pada kualiti 60K 4K 60 FPS sebab Mainan Adam Channel boleh ditonton pada kualiti 4K 60 FPS. Okey, so itu dia punya body. Jadi kita nak tengok dia punya chassis pula. Okey, chassis dia warna dark blue. Memang nampak exactly sama macam original Tamiya. So ini dia punya A-parts, dia punya chassis dia dekat sini lah. Nampak tak? Okey. So ini adalah MS Chassis Pro, bukanlah MS Chassis yang jenis lightweight punya. Okey, so kita tengok dia punya chassis lebih dahulu lah. Okey, kalau kita tengok kat sini ada marking MS Chassis, ada marking on kat situ, dan dekat dalam ni ada marking jenis bateri yang boleh digunakan lah. Kalau tengokkan pada dia punya chassis ni, saya rasa macam ada sedikit ringan kalau nak bandingkan dengan original Tamiya. InsyaAllah ada masa kita akan buat juga video comparison tu nanti. Okay, tapi saya rasa ada sedikit ringan lah kalau nak bandingkan dengan yang ori Tamiya. Tak apa, kita check balik nanti. Dan dia punya bahagian nose dengan tail dia, kalau nampak kat sini, nampak tak? Okay, printing kat sini tak cantik. Okay, dekat sini pun ada sikit, tapi ini cuma just plastik-plastik biasa je, nampak. Kuis-kuis macam tu dah hilang. Okay, so basically sebenarnya cantik je printing dia. Nampak tak? Itu bahagian dia punya nose.
Okey, bahagian dia punya tail, nampak tak? Belah depan, belah bawah, nampak tak? Okey. Ni sikit-sikit tepis. Dah bersih. Tu mungkin ada extra je lah tu. Okey. Memang kemas. Okey, anda boleh nilai sendiri. Dan ini dia punya gearbox, dia punya engine box. Anda boleh tengok dekat sendiri, ada marking huruf A dekat atas tu. Lagi ada apa lagi? Ada marking lagi tak? Ada marking yang sama 18601 dekat sebelah bawah. Okey. So far saya memang puas hati sangat-sangat. Setakat tengok kau dengan chassis ni pun dah memang puas hati sangat-sangat lah. Jom kita tengok apa lagi barang yang ada dekat dalam kotak ini. Kita juga turut akan diberikan dengan wheel set. Tak nak fokus pula. Okey, wheel set daripada size large. Okey, ini 5 spokes. Okey, narrow di semua 4 wheels dan terdapat offset di kesemua 4 wheels. Basically dia punya size tu semua sama lah. Dan warna dia warna dark grey. Ada marking huruf B dekat sini. Ini marking nombor 1. Sebelah kanan pun ada marking nombor 1. Dan sebelah belakang dia tak adalah marking material apa dia tak samalah macam original Tamiya. Kalau original Tamiya kan ada marking kan. Ini pada material apa carbon fiber apa kan. Tapi untuk yang model ni tak ada sebarang marking. Dan kita punya wheel set ni akan dikombinasikan dengan tayar daripada jenis large, arch, narrow, jika semua empat tayar berwarna light blue. Okey, anyway kalau anda tengok dekat dia punya kotak pun tadi kan, dekat dia punya box art pun warna dia macam warna dark blue pun ada juga. Okey, tak tahulah kalau mata saya ni salah, tapi saya nampak macam warna dark blue sikit-sikit. Tapi memang kalau original Tamiya pun memang kita akan dapatkan warna light blue, bukanlah warna dark blue. Jadi kalau kombinasi dengan dia punya chassis ni, kalau kata pada saya yang original Tamiya pun tak berapa nak ngam, kena salin warna lain. Anyway, untuk material dia tak ada tulis marking kat belakang ni, tapi kalau ikutkan pada saya pegang ni, dia tak adalah hard ke, super hard ke ataupun low friction. Ianya cuma material yang regular biasa sahaja. Okey, so settle bahagian dia punya wheel set. Okey, dekat dia punya roller. So kalau yang original Tamiya biasanya roller akan diberikan yang memang dah terpotong daripada runner. Kalau untuk MSCC lah. Tapi untuk yang dashing ni, dia bagi roller yang masih lagi terlekat pada runner. Dan position dia macam ni ada 4 biji, 2 depan, 2 belakang. Dan untuk size roller dia, inilah size lebih kurang 14mm, sama macam yang MSCC daripada original Tamiya. Seterusnya lagi dekat dalam ini ada 2 beg plastik. Okey, satu beg plastik ni berisi dengan botol grease, dan ini ada drive shaft yang berkepanjangan 60mm, ada 2 batang. Bestnya kan apa tu pihak dashing ni, sebab dia dah asingkan botol grease ni dalam plastik yang berasingan dengan barang-barang lain. Sebab apa? Sebab pernah dah terjadi kejadian yang botol grease ni bila dia bocor, habis tumpah dekat semua benda-benda lain. So bila dah dibuat plastik basingan ni, dia macam ada double protection lah. Okey, satu protection dekat dia punya cap, satu lagi protection dekat plastik luar ni. So memang syabas pihak dashing. Dekat dalam ni kita akan dapatkan satu motor dashing yang memang berdesuk-desuk. InsyaAllah lepas kita dah pasang nanti kita boleh cek dia punya top speed. Okey, dan kita akan diberikan dengan ambil dapat gear warna hijau pink, in which ini adalah gear super speed. Kalau yang original Tamiya kita tak akan dapat gear super speed tau. Ada tak tulis dekat sini? Original Tamiya kita akan dapat gear daripada jenis top gear. Okey, gear warna biru. Biasanya tayar besar memang dia akan bagi gear top. Tapi untuk model dashing ni, tayar besar kita dapat gear super speed. So memang lagi berdesuk-desuk lah dekat atas litar. Okey, dekat belakang ni pula kita ada dia punya terminal, kita ada pinion. Pinion dia beza sikit, pinion dia warna putih kita dapat ini. Ada sebarang skru-skru dia yang lain. Lagi kita tengok pula dekat dalam ni ada instruction manual. So instruction manual dia ada tulisan Manta-Ray Mark II MS chassis. Ada item number dia sama 3006 Z3. Kita buka sikit tengok. Gambar dia kalau ikutkan agak gelap lah. Kenapa dia gelap macam ni, saya pun tak tahu. Tapi nampak gelap kan dia punya cowl ni kan. Okey, tapi untuk bahagian pemasangan lain, pemasangan chassis, pemasangan tayar, okey, cara pemasangan gear, semua yang lain nampak jauh lebih jelas. Nampak tak? Okey, memang jelas. Cuma bahagian tadilah, bahagian cowl tu je saya tak pasti kenapa dia jadi gelap gelita macam tu. Yang terakhir sekali saya nak tengok dia punya stiker. Okey, so inilah stiker sheet untuk model Manta-Ray Mark II Black Special ini. Kalau tengok sekali imbas memang nampak tak tumpah, tak ada beza dengan yang original
original Tamiya. Walau bagaimanapun kita tetap kena juga buat video letak sebelah menyebelah untuk lihat sama ada ke tak ada perbezaan dia. Tapi yang paling jelas sekali ialah inilah, kalau saya tengok dekat bahagian dia punya ni spoiler daripada ada logo Tamiya dah pun ada logo Dasing. Okey, sebelah kiri pun ada, sebelah kanan pun ada. Dekat bahagian lain ada tak tulis? Dekat bahagian lain tak ada. So anyway, kepada siapa yang nak rupa dia punya kit tu sama macam original Tamiya, saya rasa tampal je lah logo Tamiya dekat atas logo ni tak? Terpulang pada cita rasa masing-masing. Ok, anyway dekat bawah ni ada tulisan Made in China 2024 Singda item 3006Z3. Ok, so basically itulah semua item-item yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak Manta Ray Mark II Black Special ini. Apa pandangan anda? Kalau ikutkan pada mata saya sekarang kan, memang berbaloi sangat-sangat untuk kepada siapa yang modal tak berapa nak kasar tu. Sebab apa? Sebab yang original Tamiya dia, okey, model ni dikeluarkan sebagai model yang limited edition. Jadi harga dia makin hari makin naik. Masa release dulu memang dalam RM60 je. Sekarang harga dia boleh kata dalam RM90 dan ke atas dah kan. Especially kalau nak cari yang kotak cantik-cantik macam ni kan. So untuk pada siapa yang nak jimat bajet dengan harga lebih kurang dalam RM20-25 saja, anda boleh dapatkan yang model keluaran Dasing ini. Kita tengok kualiti dia so far so good. Okey, nak kena cari yang original Tamiya untuk buat video comparison pula nanti insya-Allah. Sekarang ni kita sekadar nak tengok dalam je dulu kan. Tapi kalau ada siapa yang betul-betul rasa teringin nak sangat dengan Manta Ray Mark II Black Special ni, tapi modal tak berapa nak kasar, anda bolehlah dapatkan daripada brand Dasing ini. Tepuk dada tanya hati. Kalau tak tahu mana nak cari, cari je dekat ruangan description ni. Saya dah sertakan link-link yang menunjukkan anda ke arah Shopee. Ok, so setakat dulu video perkongsian saya untuk kali ni. Kalau anda rasa anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau rasa nak tengok lagi banyak video-video pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Okeylah senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.